Bean Tarts. Pada suatu masa, seorang budak bernama Jack tidak hanya mimpi tentang pengembaraan. Dia belajar dari dunia di sekelilingnya. Kekacang ini akan mengajarmu lebih daripada emas boleh, kalau kamu menjaganya dengan kasih sayang dan kesabaran. Dengan irama alam, Jack menerokai kesabaran, sifat ingin tahu dan bagaimana semua benda membesar dengan penjagaan. Dengan hanya tali dan keberaniannya, Jack memanjat lebih tinggi. Bukan untuk mencuri, tetapi untuk menerokai apa yang boleh dipelajari. Jack tidak mencuri emas. Malah, dia menemui harta ilmu, kebaikan dan keseronokan bermain. Dan begitulah pengembaraan terhebat Jack menjadi taman belajar untuk semua.